boleh nampak kami tak? Tak nampak kan? Sebab kami sangat kecil. Adakah anda tahu berkenaan indoor air quality ataupun kualiti udara dalaman? Kualiti udara dalaman ialah tahap kebersihan dan keselamatan udara yang dipengaruhi oleh faktor suhu, kelembapan dan pengudaraan. Kualiti udara dalaman yang baik akan meningkatkan kesihatan, manakala kualiti udara yang buruk akan menyebabkan kemerosotan kesihatan. Encik boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Zikrian Azmi Maklis. Saya merupakan penduduk di Desa Mangkuri ini. Bertanya, adakah Encik meluangkan masa lebih di rumah ataupun di luar? Okey, kalau ikutkan biasanya saya akan balik petang, balik kerja petang tu. Saya akan duduk di rumah je lah biasa. Sepanjang Encik berada di apartmen ini, adakah Encik merasa selesa dengan keadaan di dalam rumah? Okey, bagi pendapat saya mungkin kalau dilihatkan dari segi rumah mungkin kurang selesa. Mungkin sebab keadaan ruang yang sempit dan angin pun kurang masuk. Oh. Okey, saya nak tanya, adakah Encik tahu kelembapan di dalam rumah ni boleh menyebabkan berlakunya penyakit kepada seseorang? Itu saya kurang pasti lagi. Mungkin sebab saya ada bela kucing di rumah. Encik tidak pasti ya? Tak pasti. Mungkin lah. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih Cik kerana sudi meluangkan masa untuk beberapa soalan yang saya tanyakan. Okey, fokus kita pada kali ini adalah indoor air quality, iaitu kualiti udara dalaman. Mari kita lihat apa keterangan pakar yang boleh menguatkan tentang topik ini. Isu yang berkaitan dengan indoor air quality sangat penting sebab kita spend 90% daripada masa kita di dalam ruangan dalaman. So apa yang berada di luar sebenarnya we can penetrate indoor due to the infiltration. Kalau bangunan kita dekat dengan kawasan trafik, dekat dengan kawasan industri, so kita berpotensi untuk terdedah. Indoor is where pollutant impact everyone the most. No one is safe that not the best design office. Kadang-kadang walaupun kita follow well standard certified, ada juga sources daripada dalaman yang kita gunakan. Contohnya untuk pewangi udara, juga ada aktiviti cooking, dia akan menyumbang kepada peningkatan pada udara dalaman. So macam mana kita nak pastikan kalau kita tak measure, kita perlu kesedaran, awareness tentang sumber-sumber yang ada di dalaman. Need to measure baru kita tahu berapa tahap udara dalaman. So this is the formula yang kita gunakan berdasarkan 90% masa yang kita spend di dalaman. Indoor, kalau kita outdoor air pollution sebanyak 10 microgram per meter cubic. So sebenarnya kita berada 21.6 hours. This is how we estimate, dan kita akan terdedah sebanyak 136 microgram per meter cubic per day. Kebanyakan pendedahan, majority of our exposure from outdoor air pollution sebenarnya occur indoor, berlaku dalam itu. Okay. Semua mungkin sedar ibu pregnant mother, we can transfer pollution yang ada dalam badan ibu
yang bernafaskan pendedahan ETS gitu kan. So you akan transfer pollution tu kepada babies even baby yang belum lahir kita dapati ada toxic pollutants ditemui dalam placenta you can transfer pollutants to your baby. Even early life exposure to ambient pollution associated with childhood asthma combined with industrial traffic pollution, right? So this is document daripada Habitat Institute, dokumentasi tentang bagaimana pencemaran trafik what is the health outcome related to the traffic pollution. It can cause mortality, lung cancer juga long term. So this is selected case study and risk assessment yang related to juga tadi yang telah saya dokumentkan dalam publication. So those interested in the publication, this is based on the scientific evidence daripada data-data kajian preschool, di daycare, di sekolah kita dokumentkan untuk menghasilkan publication and how to control or to manage indoor air. How to protect our children from the poor or unhealthy indoor environment. Improve people health and well-being. Untuk kita improving indoor air quality is not the responsibility of individual or one industry, one profession or one government. All of us must be take part to make safe air for our children in Australia.